Guys, kita dah nak bergerak. Kita gerak dulu lah. Tunggu dia orang. Kita teman Nick jap pergi Tiansang, BMW Tiansang Ipoh, untuk dia betulkan setting dia. Dia nak booking setting, lepas tu kita gerak lah. Jom alih ke motor jap. Kita gerak awal sikit, beri laluan kepada Nick untuk terus ke Tiansang. So KPM belum gerak rasanya. Kita gerak dulu lah. Let's go. Banyak ni, tu yang waste tu masuk Slim River tu. Macam semalam kita lalu kan. Tu jam pun. That's why dia Wih, dah tahu sini jam tu, dia suruh semua ikut sini, mengurangkan kesesakan lah. Dia divert separuh-separuh. Motor berdiri. Kalau BM semua dah penuh macam mana? Kan? Depan tu lah motor-motor kapcai, skuter, campur BM. Dalam 87 km lagi nampaknya, tapi banyak kendaraan sini termasuk motor. Motor pun tak terkecuali. Bapak aja tak biasa macam ni. Kita biasa ride tak banyak kenderaan. Maksudnya kita ride ni optional kan. Pasal nak buat Ramadan kan. Kita nak panas enjin normal. Lepas ni kita akan berehat sebulan, dan kita aktif balik lah. So bulan 5 pun aktif balik. Mileage motor ni pun ada extra lagi 3,000. Boleh lah buat sikit. Dia nak pergi ke ni, Malaysia ni ke ulang-alik Alostar ni dah 800 habis. Nanti kita nak pergi ke Jisom tu dalam 900, 2,000 habis. Tinggal lagi 1,000 balance. Boleh lah buat santai. So kita enjoy our jam here. Actually boleh laju ni, cuma motor di hadapan sana agak perlahan lah ya. Dia kurang keyakinan untuk membawa laju di lorong sempit begini. Sebenarnya kalau kita dalam macam ni, kita okey je, boleh lepas dengan kelajuan yang lebih sikit lah. Ini maintain 58 km sejam. Agak merumitkan bagi kami ya. Okey, lagi aku jangka lagi 73,000 km lagi tu nak sampai. 73 km nak sampai ke sana, ke exit 138 Plaza Tol Ipoh. Okeylah, kita sambung lagi ya. Selepas isi minyak pergi Tianshan, betulkan roller Nick tadi. Bukan betul lah, dia buat setting barang nak tukar baru lah. Hantar setting dia, hantar kat SQ, order barang. Okay, let's go. Jumpa di Shell Sungai 2 Penang. Kita dah port dekat Sungai 2 Shell, minum-minum sekejap, minum air asam. So terus ke sana lah. Perjalanan mengambil masa dalam 1 jam 51 minit dalam 115 km. So jom kita tunggu. Okay, nampaknya sangat jam ketok merah ni. Panjang merah sampai ke atas, untuk ke utara. Memang jam pekat ni, pekat berkeladak. Okay, separuh geng Jisom dah naik atas. Kita orang yang kat sini lah, mungkin jumpa diorang kat sana. Kita petang kita minum di sana InsyaAllah moga dimudahkan urusan. Amin. Jipem tadi yang PEM tadi.
bawa MBM. Dia 1300. Nama dia Pam. Nama dia Pam. PEM nama samaran dia. PM Pam. Let's go. Kau masuki Jitra Malau Sepang. Exit 182 Dalam lebih kurang 2.3 km akan sampailah di hotel. Apa tu jam tu? Aduh, Masya Allah. Nak tunggu bawah. Biasa. Biasalah aduh. Dia orang ni aduh. Mengayutan ni. Okay, jalan. Sudah menghampiri Bustani. Bustani lah. Benar sekali. Destination kita on the left. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Itu pasal
50-50 kita park sini dulu. Okay, so sampailah ke destinasi kita. Ini adalah Hua Hin. Kita sampai ke Hua Hin ya. Kita sampai Hua Hin, jauh pilihan kita 600 km daripada Patalong. Oh, masih sekejap Sebentar ya, sebentar. Ya. Kenapa yang pergi kat sini? Hah? Pergi kat sini tak ada buat motor. Tak tahu dia. Dia nak pergi minum petang. Main petang tu. Okeylah. Hey guys, welcome to our channel. Hari ni kita ada perjumpaan dengan geng-geng, bukan jumpaan lah, ada TTS minta maaf dengan geng-geng Jisom. Untuk tahun ni bermula, jom kita sharekan kawasan ni kita ni motor yang ada malam ni banyak, aku rasa anggaran dalam 34 biji kot, 34 biji and above So aku bermulakan kawasan sana lah. So kawasan sini aku tengok motor-motor Ren, JSI, JSA sampai ke depan lah kita tengok. Nice baik tengok dalam ni. So kat sini kita tengok ada banyak motor-motor yang ada, semua ni support. Ada yang daripada Kedah pun asal di sini lah. Asal dari sini Kedah, sini Penang, semua turun lah. Semua support. So dalam tu dia orang semua dalam tu ada sana. Aku kongsi yang korang member pun sampai kat luar ni makan. Dah ada makan apa bang? Belum lagi Tunggu dulu rehat dulu Okey baik. Lampu bukan maintenance. Gelap lah bang. Okey. Jap. Korang kat sini dia orang lepak-lepak kat sini Dia orang lepak-lepak kasi makan, lepas baca doa selamat semua Lepas baca doa selamat dah makan-makan. Isi yang special aku order aglio, benda stick apa dah. So kat sini geng-geng kita semua ada. Sejai pun ada. Terang Baik-baik Macam kita ada Tak Berbat, Azli, Nick, Amka. So kita pergi kat sana, kita tengok diorang kat sana. Semua diorang support lah. Kita tengok kat tempat sana. Kan geng-geng ladies kat sini Geng-geng ladies kat sini diorang tengah makan order. Aku dah makan. Diorang tengah order makan semua. Tengok terang tak? Terang. Kan nampak terang muka kan? So jelas semua jelas di muka semua ada So diorang tengah order makanan, ada yang dah order makanan, ada yang baru nak order makanan. So yang depan sini pun ada juga order makanan. Akak ni order lemping je kak. Lemping aja Ada baru nak makan So akak ni boleh makan. Yang sini pun sama baru datang tadi. Yang kat sini yang aku tengok dia yang special adalah dia punya kopi ais terbalik bang Memang terbaik. Memang terbaik tengok lemping dia. Sedap bang So kedai ni rare sikit lah. Kedai sikit ada buat dia style old school Kalau kau tengok kedai old school dia punya ruang ada, ketuk ada dekat dia punya ini pun ada. So nampak rare lah. So old school punya. Kamera pun ada ketuk. Aku share dengan dia kamera. Kamera dia aku share kan ketuk. Cantik lah kamera dia. So kamera dia ada kat sini. So ni samalah ni barang-barang dia Alphard, Ultraman. Pokoknya barang-barang dia kan. Aku bawa lampu ni supaya senang nak tengok nanti kan. Ni pun ni polis dulu. So jom kita pergi sebelah sini lah. Ni dia punya barang-barang dia kat sini. Barang-barang dia kat sini kita. Aku suka barang-barang ni. Ini barang aku masih kecil, aku main-main masih kecil dulu kan. Kayu ketam ni pun selalu guna kat ni. Kedai ni sangat rare sekali. Ini mesin apa ni? Primitive drill, ni punya drill. So Jisom sumbang. Yang Jisom. Okey cantik. Ni kita punya. Jom kita sambung balik video kita tadi. Tak ada berdepan ni lah yang video. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Siapa? Okay, silau bye. Patutlah silau diorang tengok. So itulah video yang kuat tadi. Very short and sweet, short and bermakna sekali Aku sambung lagi depan ni Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa? 10.52 pukul 11 kita makan-makan dulu lah. Kita makan dulu dekat Alostar, tak jauh sebenarnya, dalam 31 km. Kita makan, kita akan U-turn depan lah. Okay, let's go. Jom, let's go. Kita bergerak sekarang. Isi minyak dah. Lagi 1 km 30 km lebih kurang lah.
Jitra Tedah Bandar yang agak sesak sekali. Kita nak U-turn ni. Buang pas. Kita nak U-turn. Kita nak U-turn. Kita nak U-turn. Kita nak U-turn. Okey, ke kiri lah. Tengah asal tayar. Asal tayar. Mana kiri kanan balance sama. Sama kiri kanan panas. Dalam 7.9 km tak jauh. Lunch tadi di Alostar. Gerai Yong tu tutup. Benda gerai ikan tadi. Tu pergi kedai yang sebelah lah. So now is at 1.16. Kita akan mulakan perjalanan kita untuk sampai ke next INR dalam untuk tank ni tu dalam 20 km. So kita pergi sana lah. So kita target dekat Pulau Semanggul, which is 158 km. Ni punya boleh pergi dalam tangki dia 20 liter kan. 20 liter ada extra lah. So kita akan masuk ke kanan. Ke Kuala Lumpur. Kita akan berhenti di Gunung Semanggul. Anggaran masa dalam 1 jam 45 anggaran dalam 1 jam 41 minit dalam 146 km. Jom, let's go. Agak tak jam lah kot. Masih ramai yang cuti. Kita ramai yang masih bercuti kan. Rugi dah balik hari yang ini. Mandi dah cuti. Mandi kerja 1 hari. Ya, ke sambung cuti.